Tiga suspek yang ditahan reman berhubung kes tembakan seorang lelaki di Jalan Stephen Yong di Kuching lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi berkata, ketiga-tiga suspek ini akan menjadi saksi polis dalam perbicaraan kes ini nanti. Mereka dipercayai rakan kepada mangsa termasuk dua daripadanya yang membawa mangsa ke Balai Polis Batu Kawah menaiki kenderaan jenis Pro 2 Myvi. Tiga lagi individu yang turut ditahan masih direman sehingga 4 Mei depan, termasuk suspek utama iaitu anggota polis dari bahagian trafik Bukit Aman berumur 29 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian jam 5.30 pagi 26 April lalu, dua lelaki menaiki Pro 2 Myvi datang ke Balai Polis Batu Kawah dan memaklumkan rakan mereka ditembak di kerusi penumpang kenderaan itu ketika melalui Jalan Stephen Yong, Kuching. Polis kemudian mendapati mangsa tidak bernyawa dengan dua kesan tembakan di kepala dan lengan. Kesan tembakan turut ditemui pada tingkap kenderaan. Susulan insiden itu, polis menubuhkan pasukan siasatan terdiri daripada IPK Sarawak dan IPD Padawan dan berjaya mengesan dan menangkap 6 suspek dalam tempoh 12 jam.